Tahun 70-an, Pardi dan abang dia bernama Mukri bekerja sebagai penebang balak dekat Sabah. Kerja sebagai penebang balak ni memang jarang ada dekat rumah. Pardi hanya akan balik rumah jumpa anak bini dia dekat Tawau sesekali je. Kadang-kadang 2 bulan sekali, kadang 3 bulan sekali. Dekat sana, Pardi tinggal di sebuah rumah kongsi balak dalam hutan bersama puluhan rakan sekerja yang lain. Aktiviti waktu siang, tebang balak je lah. Ada masa terluang, mereka akan bersembang, main dam atau memancing belakang rumah kongsi mereka. Pada satu malam, masa Pardi, Mukri dan 4 orang kawan dia tengah memancing, seorang dari mereka ternampak macam ada seorang perempuan dan seorang budak kecil dekat kawasan rumah kongsi mereka. Mereka semua pelik. Macam mana ada seorang perempuan dan budak kecil sekitar 3 tahun boleh berada dalam kawasan rumah kongsi mereka tu? Mereka datang naik apa? Tak logik langsung bila seorang perempuan dengan seorang budak kecil boleh datang kawasan rumah kongsi mereka tu. Sebab jauh masuk ke dalam hutan tebal yang letaknya lebih kurang 40 km dari jalan besar. Setahu mereka, sekitar kawasan pembalakan tu memang tak ada satu pun kampung. Kampung yang terdekat pun lebih kurang 60 km. Kemudian mereka semua tinggalkan joran dan mula berjalan ke arah rumah kongsi. Sampai dekat rumah kongsi tu, kelibat perempuan dan budak kecil tu dah hilang. Mereka tertanya-tanya pekerja yang ada dekat situ tentang apa yang mereka nampak tadi, tapi seorang pun tak nampak. Pelik. Disebabkan tak puas hati, mereka semua cari perempuan dengan budak kecil tadi, tapi tak jumpa. Kesan tapak kaki pun tak ada. Siapa perempuan dan budak kecil tu? Masing-masing hairan. Ada yang kata itu hantu. Logik juga. Kalau dah nampak susuk tubuh dan bila dicari tak ada, dah tentulah hantu.